Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menembual Cikgu Nur Lizawati binti Ramli selaku penolong kanan co-curriculum SK Tamam 1. Jadi cikgu, sebelum kita pergi kepada soalan tembual lebih lanjut, jadi saya nak tanyalah latar belakang cikgu dalam mentadbir co-curriculum di sekolah ni. Berapa tahun cikgu di sekolah ni? Untuk portfolio PK co-curriculum ni, saya dah menjawab jawatan ni selama 3 tahun. Bermula pada tahun 2023 dah silap saya, dalam pertengahan tahun 2023. Okey, baiklah. Jadi untuk soalan yang pertama, bagaimana Puan merancang untuk menyelaraskan aktiviti co-curriculum sepanjang tahun? Okey, untuk di sini kita guna beberapa kaedah lah. Pertama sekali, kita akan rujuk kepada takwim yang dikeluarkan oleh pihak PPD. Kemudian daripada takwim yang dikeluarkan oleh pihak PPD itu, kita akan merancang mengikut perbincangan ataupun aktiviti yang biasa dilakukan di sekolah ni lah, mengikut penggal lah. Dari situ kita akan selalunya saya akan bincang dulu dengan sama ada SU curriculum saya ataupun dengan rakan-rakan pentadbir yang lain untuk melaksanakan ataupun perancangan takwim curriculum. Okey, baiklah. Jadi soalan yang seterusnya, bagaimana penyelarasan jadual aktiviti co-curriculum dilakukan supaya tidak mengganggu PDP? Macam satu murid satu sukan ke, saya dapat tahu satu murid satu sukan buat waktu petang kan, ada sekolah buat waktu pagi. Jadi macam mana cikgu selaraskan benda tu? Okey, untuk pelaksanaan aktiviti ataupun jadual co-curriculum, pertama sekali kita bincang dengan pihak PK pentadbiran untuk mengeluarkan satu jadual yang tidak melibatkan, maksudnya tak termasuk dengan apa jadual pembelajaran lah. Maksudnya selepas, jadi jadual co-curriculum kita, aktiviti kita berlaku selepas waktu persekolahan. Cuma bila datang program-program tertentu daripada pihak KPM atau JPN yang perlu dilaksanakan mengikut masa-masa tertentu sewaktu persekolahan, kita laksanakan macam biasa. Jadi macam mana pelaksanaan satu murid satu sukan di sekolah? Satu murid satu sukan. Okey, untuk pelaksanaan satu murid satu sukan ni sebenarnya KPM dia dah keluarkan garis panduan yang saya rasa agak fleksibel. Jadi tak semestinya kita laksanakan di luar waktu sekolah ataupun selepas kelas lah. Jadi ada macam contohnya program Senarobi, program Rantah Desa, yang tu pun kita dah kira sebagai satu murid satu sukan. Tapi akan ada jugalah contoh bila kita buat latihan rumah sukan pun boleh dikira sebagai satu murid satu sukan. Faham. Tak semestinya satu program tu solid hanya untuk satu murid satu sukan sahaja. Kira semua aktiviti sukan tu boleh masuk. Ya, semua program yang melibatkan murid dikira satu murid satu sukan. Baik. Okey, jadi kat sini pun ada murid PPKI kan. Ya, jadi adakah murid berkeperluan khas turut terlibat dalam aktiviti co-curriculum? Ya, of course. Memang kita akan libatkan murid PPKI. First kita akan clarify dulu dengan cikgu-cikgu PPKI mana murid yang boleh terlibat dengan aktiviti fizikal. Kalau contoh macam apa aktiviti fizikal, tapi kebanyakan murid kat sekolah kita ni dia macam majoritinya masih boleh terlibat dengan aktiviti fizikal yang ringan lah. Yang kalau guna kursi roda semua tu cuma sebagai penonton je lakukan, ataupun terlibat sebagai pasukan bersorak macam tu je. Mereka masih turun ke padang, masih melibatkan diri dalam suasana pembelajaran di padang. Cuma dari segi pelaksanaan aktiviti ni mungkin cikgu-cikgu mereka akan bahagilah mengikut keperluan murid tersebut. Baiklah, saya rasa ni soalan yang terakhir. Apakah cabaran utama dalam pelaksanaan co-curriculum di sekolah ni? Cakap pasal cabaran ni, dari segi pelaksanaan pertama sekali, saya rasa dari segi kehadiran murid lah. Kehadiran murid. Tapi buat masa sekarang, kehadiran murid di sini masih lagi dalam keadaan yang
memuaskan, tak ada masalah. Jadi dari segi untuk kita kempen kepada murid-murid yang Ponteng Tegar ni lah agak beri cabaran sikit untuk hadir dalam aktiviti kurikulum ni lah. Untuk yang masalah lain saya rasa tak ada isu-isu yang besar. Tak ada isu yang besar. Masalah kewangan contoh kalau macam cikgu nak buat perkemahan, ada perkemahan kan? Ya, untuk aktiviti utama macam perkemahan tu kita diberi dana oleh pihak KPM. Kita ada dana khas yang untuk membuat perkemahan atau macam aktiviti besar lah dari segi kelab persatuan, uniform dan sukan permainan. Jadi untuk 3 unit ni kita ada dana khas lah, tapi mengikut kebijaksanaan sekolah tersebut untuk merancang penggunaan dana tersebut untuk aktiviti. Kira kalau macam kita urus ataupun takbir dengan co-curriculum ni dengan baik, kewangan yang diberi oleh KPM cukup. Ya, semestinya begitu. Jadi saya rasa itu sahajalah sesi temu bual saya bersama dengan PK Co-curriculum SK Taman 1. Jadi terima kasih. Ya, sama-sama.